Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor selaku Wakil Presiden Pakatan Harapan, yang berhormat Datuk Seri Dr. Zaleha, Pengerusi Keadilan Merangkap Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan Johor, Wabi Teo Nici, Pengerusi DAP Merangkap Timbalan Pakatan Harapan Johor, seluruh pimpinan daripada nasional yang daripada Setiausaha Agong, Keadilan, Naib Presiden Keadilan, Saudara Dr. Hatta dan juga Saudara Wabi Sarizan daripada DAP, dan juga calon-calon dan seluruh pimpinan Pakatan Harapan yang hadir pada pagi ini. Saya mewakili Pakatan Harapan Negeri Johor. Pertamanya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada calon-calon yang akan bertanding mewakili Pakatan Harapan seramai 56 orang. Saya mengimbas kembali tahun 2018 apabila diumumkan keputusan pilihan raya PRU ke-14, di mana untuk pertama kalinya Pakatan Harapan dapat menjatuhkan ataupun menawan negeri Johor dalam suasana yang begitu menggembirakan, dan kita telah buat persiapan awal untuk menawarkan kepada rakyat Johor beberapa perkara. Dan pada hari ini saya memberikan semula peringatan kepada rakyat Johor bahawa tawaran 10 perkara penting yang kita tawarkan dalam tempoh 100 hari pada selepas PRU ke-14 iaitu 2018, kita berjaya sepenuhnya dalam tempoh 100 hari. Antara perkara yang telah kita janjikan adalah jawatan Menteri Besar hanya 2 penggal. Walaupun tak sampai 22 bulan, Menteri Besar ada 3 orang dalam tempoh tu. Dalam satu penggal tu 3 orang sampai. Sama juga dengan Perdana Menterinya. Jadi itulah apabila berlakunya ketidakstabilan politik dalam negara. Dan kita harap ini akan terus kita jadikan, itu dululah. Perkara yang kedua, kad sihat. Kita telah lancarkan dalam tempoh 100 hari itu kad sihat. Dan sampai hari ini rakyat Johor tertanya-tanya kenapa kad sihat itu tidak ada lagi. Jadi kalau nak ada balik, kenalah kerajaan Pakatan Harapan diberikan mandat untuk mentadbir negeri Johor. Yang ketiga, tender terbuka. Yang mana tender terbuka ini sampai hari ini dilaksanakan bukan saja negeri Johor, bahkan seluruh negara, insya-Allah. Sebab apa? Hasil daripada apa yang kita nampak tentang keberkesanan projek-projek kerajaan. Yang keempat, skim takaful warga emas. Ini pun saya rasa kerajaan Johor yang ada hari ini dia tak laksanakan lagi. Tetapi kita telah buat dulu, memberikan manfaat kepada warga emas apabila mereka meninggal, keluarganya dapat insentif daripada apa yang kita usahakan. Yang kelima, insentif KPT ataupun yang melanjutkan pelajaran RM1,000. Itu kita dapat laksanakan. Yang keenam, mengecualikan bayaran lesen penjaja. Ini terus kita tak ada ambil sebab kita tak nak menekan penjaja-penjaja untuk adakan lesen. Saya tak pasti sekarang ini UMNO pungut ke tidak Barisan Nasional. Yang ketujuh, bayaran tertunggak sewa PPR. Ini juga kita berikan insentif 50% potongan untuk bayar, supaya kita dapat galakkan mereka duduk rumah PPRT tapi mereka bayar, bukan terus tak bayar. Yang ke-8, kita menghapuskan kota menegak kerajaan. Ini satu perumahan, konsep perumahan yang sebelum ini siapa yang jadi penyokong kepada kerajaan, ketua UMNO, MCA, MIC, mereka dapat kota untuk rumah mereka, sedangkan mereka dah ada banyak rumah. Dan kita hapuskan walaupun kita orang politik. Kerana apa? Kita berikan kota tersebut kepada beberapa golongan baru, antaranya orang muda berkeluarga ataupun OKU, keluarga anak OKU. Ini kita berikan untuk memberikan
kemudahan kepada rakyat. Yang kesembilan, antara yang kita berikan adalah insentif kepada orang muda yang nak berkahwin, nak bernikah tapi tak ada kemampuan untuk buat kenduri. Maka kita berikan insentif perkahwinan berkelompok dan kita laksanakan dalam tempoh yang berkenaan. Dan yang terakhir, air percuma sebanyak 10 meter padu dululah. Jadi apa yang saya nak bentangkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pernah berjaya mentadbir Johor dalam keadaan yang sangat baik, tetapi kita dikhianati oleh rakan kita pada waktu itu. Dan saya yakin dan percaya kalau pada hari ini, pada 11 hari bulan Julai ini, rakyat beramai-ramai keluar mengundi, pastikan Pakatan Harapan dapat undi yang terbaik dan kita boleh bentuk kerajaan. Saya yakin dan percaya manifesto yang akan dibentangkan selepas daripada ini akan dilaksanakan oleh tim yang akan mentadbir negeri Johor. Betul tak? InsyaAllah. Saya yakin dan percaya kepimpinan yang ada, yang akan mewarisi kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri di peringkat federal akan dapat laksanakan apa yang dijanjikan oleh rakan-rakan kita bakal wakil rakyat Parlimen, bakal wakil rakyat DUN dalam negeri Johor, dalam Dewan Undangan Negeri nanti. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Berhormat selaku wakil daripada Presiden akan menyampaikan ucap utama, dan kepada semua yang dapat hadir, insya-Allah kepada calon-calon dan kepada semua pekerja-pekerja ataupun petugas-petugas yang berada di lapangan dalam waktu ini, supaya dapat pastikan kita jumpa seramai mungkin pengundi-pengundi pada waktu yang sama, kita merayu dan mengajak mereka supaya keluar mengundi dan mengundi Pakatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.